Pengkhianat ni sampai dapat. Pengkhianat. Aku dah anggap kau macam adik aku sendiri. Kau menyesal, Zul. Kau tahu apa yang kau buat yang salah. Aku nak sampai macam mana jalan jam ni? Bos Sam kena mari sini. Mesti lumayan happy punya. Saya sudah tahu rahsia produk petita kita. Kau pastikan barang siap je bila aku sampai. Belah kiri, Leno Keyu. Atuk jual tisu. Atuk tua pun kau secure. Let lah. Dia boleh buat apa? Ya, tisu tak? Bos. Cik, tisu tak? Semua ketik tu duit tak ada. Nak tisu nak. Besar. Minta maaf lah tu ada jual tisu ni ni. Kamu punya muka tu berminyak ni kan. Bawa kereta semua tergelincir pula kejap lagi kan. Tak apa cik. Ada skincare. Skincare? Alah berangkat lah kamu ni. Let lah guys. Peranut sangat kau ni. Alah, mana pula dia begini? Nasib baik aku cover. Kalau tak masak kau bro. Kalau tak ada Datuk Zul cover kau, dah lama kau ke dalam. Kau ni, dari semalam aku syak je. Hari ni aku cuba motif. Esok confirm cuba bukti. Kau tuduh aku ke? Tuduhan kau tu, kalau tak bukti, tak nilai kamu-kamu. Jangan puing sangat guys. Satu hari nanti, bila kau jatuh, aku orang pertama bagi salam kat kau. Saya jawab salam sekarang je lah bos. Waalaikumsalam. Kalau dah penyangak tu, pakai apa pun tetap penyangak. You still ambil lagi ke barang tu? Kau betul ke ni? Kalau kena tangkap dengan geng kau, mati kau. Walid ada perkara nak bagi tahu ni. Walid sebenarnya dah tak lama dah. Tapi Walid, ChatGPT cakap kanser ni ada peluang untuk survive. Walid kena buat kemo. Kau ni Fadlan, tak habis-habis dengan ChatGPT kau. Fadlan, kau berdiri sana.
Pablo, Malik, Amer, Arif. Kau pergi ke sana. Habis tu, saya balik. Wali nak gas boleh? Wali nak gas, ambil tempat Wali. Jadi kepala naga. Hello? Abang Syam? Rafael, masuk Rafael. Syam dah langgar kod brother kita. Oh Sam, perempuan tu kan tengah mengandung. Perempuan tu pengkhianat. Perempuan tu pakai produk kompetitor kita. Diam-diam. Abang Syam bukannya bunuh orang aku, tapi dia pun sebenarnya bersubahat mengamalkan produk kompetitor kita. Aku nak kepala Syam ikat tepi. Muka kita ni mainan toke-toke kosmetik je. Kau pun tahu kita berada di pihak yang salah, Gas. Sheila jadi macam tu pun sebab produk kita sendiri, Gas. Kasarnya kulit kau you, baby. Hai, baby. Tidur dah ke? Jomlah main Smackdown dulu dengan I. I nak buat finisher yang di hotel ni. I lompat dari atas katil, lepas tu I RKO you. Baby? Oh, baby. Ah, kau buat apa? Aku susah adik aku pun susah ke? Apa jadi ni bos? Sampai macam gini malam pertama kau. Buat apa ni? Pengaruh wrestling dia tu. Apa cerita yang nak bayar kita ni? Buat zuriat sebab arwah member. Forensik kami dapati Sheila meninggal disebabkan obesiti melampau. Tak ada kena-mengena dengan skincare yang... Sheila mati kena bunuh. Korang gangster ni memang susah nak pakai otak. Bos, kita nak buat apa Tak tahu. Kita posing dulu. Gas,
Aku boleh explain. Ini bukan khianat. Ini perang namanya. Aku kena selamatkan semua bukti. Datuk Zul. Salah tunjuk pula. Ini rakaman CCTV rumah Datuk pada hari kejadian. Kalau Datuk perasan, video ni AI. Sebab gambar orang dalam video ni semua Ghibli. Mungkin Datuk tak perasan lah. Tapi kami polis cekap nak detect benda-benda macam ni. Dalam family Datuk ada tikus. Dalam family aku ada seorang je yang suka main ChatGPT. Engkau nak tuduh anak aku ke? Macam ya, macam tak. Berkali-kali aku pesan dekat kau, Fadlan. Jangan main ChatGPT selalu. Kau degil cakap aku. Inilah akibat dia. Kau duk dengar sangat apa ChatGPT cakap. Kau tak dengar cakap aku. Masalahnya, ChatGPT cakap produk kita terbukti berbahaya. Ayah cancel balik sebab apa? Sebab pakai skincare produk yang bahan kimia entah apa-apa. Produk kompetitor kita terbukti selamat dan berkesan. Dia punya serum 188% instant hydration ya. Menguatkan lapisan kelembapan kulit, hidrasi yang mendalam serta-merta. Fadlan, Saya percaya GPT daripada ayah. Saya tanya GPT, betul ke ayah ni ayah kandung saya? Terbukti ayah. Ayah yang saya percaya selama ni bunuh ayah kandung saya sendiri. Pablo, kau pun budak-budak ChatGPT. SIM sini punya zaman dah berakhir dah tutup. Malik, bagi aku masa untuk kumpulkan bukti dulu. Kau red flag tu, Arif. Kita maaf, Sheila tu dah macam kakak aku lah, Gas. Habis tu, aku ni apa? Kakak salah, Gas. Weirdo. Salah tu.
Cari semua pengkhianat ni sampai dapat. Mira, cepat Mira, kita dah pergi sini. Kita dah tak selamat dah ni. Barang semua cukup Kita kena bagi pada polis ni sebagai bukti. Woi! Bagi borak tu, sekarang pergi mampus. Surprise! ChatGPT, analyze their combat. Analisis selesai. Jom kita lunyaikan diorang. Oh, sedap tu. Tak melekit. Best. Rasa fresh and clean gila. Sim-Simi, macam mana nak endkan parodi dengan best? Buat plot twist selepas end credit je bro. Confirm penonton Melayu menjerit. Set terbaru Cosmodern, Hyaluronic Acid dan Niacinamide khas bagi memberikan kelembapan kulit, hidrasi serta-merta, mencerahkan kulit, mengecekal yang pori dan mengawal lebihan sebum. Dapatkan segera dan alami perubahan nyata pada kulit anda. Kulit cantik bermula dengan pilihan yang tepat. Hidup senang je kau adik sekarang. Lepas kau dan ayah tinggalkan aku seorang-seorang. Jaki? Aku bukan lagi Jaki. Aku keluar mat. Enjoy. Aduh.